Kerusi sandaran untuk orang tua, pesakit selepas strok adalah mudah, padat, dipasang di atas katil. Sesuai untuk orang yang mengalami sakit tulang belakang, tinggal lama di hospital. Atau digunakan untuk keluar, melancong, berehat atau duduk bekerja. Kerusi itu boleh membantu orang tua dan orang sakit membetulkan punggung mereka di atas katil sambil makan dan berehat. Kerusi mempunyai 5 butang untuk melaraskan pengangkatan dan penurunan dengan mudah, mewujudkan banyak posisi baring, selesa dan selesa. Jimat wang apabila anda tidak mampu membeli katil perubatan atau bilik perkhidmatan tinggi. Produk bahan tulen di Jepun dengan reka bentuk bingkai diperbuat daripada keluri bersarut serbuk. Tahan lama, anti karat, dimeterai di bahagian atas. Fabrik polyester bernafas mengeluarkan peluh dengan mudah. Tidak menyebabkan ketidakselesaan seperti beberapa kerusi lipat biasa. Kecil, mudah digunakan. Tidak mengambil ruang, boleh dibawa ke mana-mana, dimasukkan ke dalam tablet, digunakan di atas katil untuk berkelah. Memancing, duduk dan bekerja memerlukan titik tumpu untuk berehat. Hari ini, kami mengadakan promosi untuk 100 pelanggan pertama. Potongan 30% dan penghantaran ke rumah percuma, semak sebelum pembayaran. Nak order boleh tinggalkan nombor telefon dan maklumat. Staf kami akan hubungi anda untuk tutup tempahan dan hantar barang kepada anda.